Memang biasa kalau anda hadapi situasi duit jualan di cash drawer tak tally dengan rekod jualan. Kadang-kadang cashier bertukar-tukar ikut shift. Ada yang tersalah kira, ada yang lupa nak catat duit masuk dan keluar. Lagi teruk, waktu tutup kedai, tiada siapa yang tahu berapa sebenarnya yang perlu ada dalam cash drawer. Macam mana anda nak yakin bagi staf jaga kaunter, kan? Dengan Niaga Post Pro, semuanya boleh diurus dengan mudah dan lebih teratur. Mari kita tengok macam mana proses sebenarnya berlaku dari masa buka kedai sehingga ke tutup. Apabila staf cashier mula shift yang pertama, perkara yang perlu dibuat ialah kira baki permulaan, opening balance, duit yang memang sedia ada dalam cash drawer sebelum mula jualan. Selepas kira, log masuk dengan ID cashier masing-masing. Pergi ke setting, open close shift dan klik open shift dan masukkan jumlah opening balance. Sistem akan rekod jumlah baki permulaan untuk shift tersebut. Sekarang, setiap transaksi jualan selepas ini akan direkod automatik di bawah ID cashier tersebut. Mudah untuk semakan nanti. Kadang-kadang, ada duit yang masuk tambahan, contohnya tukar duit kecil atau duit yang dikeluarkan, contohnya bayar pembekal kecil. Untuk situasi ini, klik cash in bila tambah duit ke dalam drawer dan cash out apabila keluarkan duit. Semua direkod dengan jelas dalam sistem di bawah ID masing-masing. Apabila tiba masa tukar shift dari cashier pagi ke cashier petang, cashier pagi perlu klik close shift. Kira semula-semula duit dalam cash drawer. Masukkan jumlah sebenar di bahagian cash drawer balance. Sistem akan terus tunjuk perbezaan jika ada antara jualan yang direkod dan duit yang sebenar dalam drawer. Selepas itu, print shift summary sebagai bukti dan untuk simpanan. Ini juga boleh disemak oleh pemilik atau supervisor nanti. Kemudian, cashier petang pula akan log masuk dengan ID dia sendiri. Semak jumlah opening balance modal pembukaan untuk shift dia. Contoh, mungkin nak tinggal baki 200 dalam drawer. Klik open shift dan teruskan operasi seperti biasa. Dengan cara ini, setiap pertukaran shift akan jadi lebih telus. Tak ada lagi isu duit hilang atau saling tuduh antara satu sama lain nanti. Pemilik boleh semak terus dari laporan shift history semua rekod ikut tarikh, cashier dan masa. Kalau perlu, boleh print report untuk rujukan atau simpan bersama penyata harian. Dengan Niaga Post Pro, pengurusan shift harian jadi lebih teratur. Cash drawer sentiasa terurus. Setiap cashier bertanggungjawab atas shift masing-masing. Pemilik boleh semak semula transaksi dengan mudah tanpa risau duit hilang atau tersalah kira. Niaga Post Pro bukan sekadar sistem pos, ianya pembantu terbaik untuk pastikan duit bisnes anda sentiasa tepat, telus dan terkawal setiap hari.